Apa beza gold bar dengan dinar? Yang warna biru ni, yang paket warna biru ni adalah gold bar, dan yang ini adalah dinar. Beza dinar dengan gold bar ni tak ada beza dari sudut keuntungan. Gold bar bentuk dia petak macam ni. Okey, yang ni 10 gram 10 gram bunga emas, dan yang ini adalah 5 dinar. 5 dinar, 1 dinar berat dia 4.25 gram, tu 10 gram berat dia 10 gram lah. Jadi tak ada beza pun dari sudut gold bar dengan dinar. Dari sudut perbezaan dia cuma dari sudut bentuk dan juga dari sudut point dia, gram emas. Kalau 1 dinar berat dia 4.25 gram, jadi dia ada titik perpuluhan. Kalau gold bar biasanya dia genap lah. Tapi sekarang ni dengan public gold ada gold bar 0.25 gram, ada gold bar 0.5 gram. Kalau dulu waktu saya mula menabung dulu, awal-awal dulu, tak ada pun emas 0.5 gram ataupun gold bar 0.5 gram. Yang ada cuma 1 gram dan ke atas. Tapi 1 gram pun lambat dah sikit. Yang paling awal adalah 1 dinar. Item yang paling kecil yang public gold sediakan kepada kita paling awal adalah 1 dinar. Jadi kalau nak menabung emas, pastikan kita beli emas, dapat emas secara fizikal. Walaupun menabung dekat e-commerce Gap, kita keluarkan emas tersebut secara fizikal. Semoga manfaat. Teruskan follow saya.